Cafe Cibana kita dah buka untuk berbuka dan moreh. Setiap hari kita tutup pukul 1 pagi. By the way, kita dah restock lagi makanan tu. Tunjuk sikit si Tamci. Ini adalah Anja. Okey. Tamci dia kalau bising tu maksudnya dia memang betul-betul lapar tu. Oi, sabar. Okey, dia punya makanan ni walaupun mahal sikit tapi sebab aku dah beli kucing, aku tak berani bagi makanan murah sangat, takut dia kurang berkualiti lah. Mahal sikit tak apa, yang penting dia orang sedap. Ini pun baru beli juga bowl dia. Kita beli yang elok sikit lah, seramik. Yang plastik ni kalau pakai seramik ni lama sikit tahan. Sabar. Nah, Tamci. Awak sini. Awak sini. Okey, tengok dia dah makan. Oh, lagi satu. Alang-alang nak beritahu. Kita dah ada signboard baru. Cang. Dia ada lampu. Sekarang dah ada lampu. Dulu tak ada lampu. Sekarang kita upgrade sikit. Cang. Jemput datang. Cibana Cafe. Ho!